Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Yang saya hormati pengurusi majlis kita, merangkap pengurusi surau kita Tuan Haji Kushairi, ahli jawatan kuasa surau An-Nur, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Itulah lafaz yang terbaik yang boleh kita sebut ketika ini di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam surau kita, dapat bersolat jamaah, mengikuti kuliah, dapat pula kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya fikir saya pernah sampai ke surau ni, tapi tak tahulah 20 tahun lepas ke 30 tahun lepas. Tapi bila masuk jalan tu macam pernah sampai di sini. Tapi fizikal surau ini agak jauh, berbezalah daripada dulu. Cuma senyuman orang-orangnya sama, masih sama lagi, masih manis, masih handsome. Terutama untuk menyambut tahun baru 2026 ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, umur ni yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Namanya umur, namanya masa, namanya saat-saat yang berlalu, jam-jam yang berlalu, hari-hari yang berlalu, minggu-minggu yang berlalu, bulan-bulan yang berlalu, tahun-tahun yang berlalu. Semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Justru bila makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Justru itu tuan pengurusi kita tadi memetik ayat wal asr, demi masa. Masa adalah waktu. Begitu juga kita baca wal fajri, demi waktu fajar, wal laili, demi waktu malam, wad duha, demi waktu pagi. Semua itu adalah masa-masa yang Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan bila Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan kita, kita tak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa, umur ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah dalam hidup kita ni, maksud saya lah yang cakap ni, adakah kita merasakan umur ini cukup kepada kita? Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, awalan nu'ammirkum, tidakkah kami memanjangkan umur kamu?
Bila Allah Ta'ala sebut ni, Allah Ta'ala sebut ni kepada ahli neraka tak kala mereka merayu kepada Tuhan. Rayuan apa? Kami nak kembali ke dunia. Jadi Allah Ta'ala tanya, adakah kami tidak memberi kepada kamu, memanjangkan umur kamu? Dan tidakkah kami telah beri kepada kamu An-Nadhir? An-Nadhir ni kalau kita tengok perkataan, ada maksud Nadhir ni utusan-utusan Allah, Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, ataupun orang yang menyampaikan risalah, itu Nadhir. Nadhir, bukan Nazir. Nazir Haji Kushairi. Nadhir, Nadhir. Dan ada ulama menyebut bahawa Nadhir ni, dia kata bukan sekadar Nabi, sekadar Rasul, tetapi Nadhir ini juga ialah uban-uban kamu. Uban-uban kamu. Cuba cek uban. Nadhir. Begitu juga kematian orang di sekeliling kamu. Nadhir. Sebagai peringatan kepada kita. Justru umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita ini sebenarnya satu amanah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Saya 20 tahun lepas, saya ingat, ataupun mungkin tak sampai 20 tahun lepas, waktu muda dulu saya aktif bawa orang pergi umrah. Jadi dalam satu perjalanan tu, saya masih ingat, sampai saya ingat, saya pun bagi tazkirah dalam bas lah. Jadi saya ingat tu, sebab ada orang tegur saya ingat sampai sekarang lah. Saya kata kepada jemaah, lebih kurang ayatnya, lebih kurang lah ni, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Lepas balik ke hotel, ada budak Indonesia yang dia lah yang juga gasnya, yang banyak bantu jemaah ni. Dia kata pada saya, kata, Pak Ustaz, barangkali dia nak komplain kita, dia pun tak berani lah. Barangkali Pak Ustaz, yang lebih baik Pak Ustaz gunakan bukan panjangkan umur. Saya kata, kalau tak panjangkan umur nak kata apa? Kita pun action juga tak? Nak kata apa? Dia kata, alangkah baik Ustaz sebut Allah berkati umur. Itu lebih baik. Kenapa? Kerana sebenarnya kalau kita lihat, umur ni dia bukan soal panjang ataupun pendek, satu. Yang kedua, siapa boleh tentukan berapa umur panjang, berapa umur pendek? Kalau saya tanya tuan-tuan, berapa umur panjang, berapa umur pendek, saya tanya muslimat, berapa umur yang sepatutnya orang tu meninggal? Contoh 100 tu satu pandangan, mungkin ada kata 200, mungkin ada kata 80. Walaupun kita tidak nafikan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya soalan begini, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Paling baik, paling baik. Jadi Nabi jawab, Nabi kata, man tala umuruhu wa hasuna amalu. Manusia yang paling baik ialah manusia yang Allah bagi umurnya panjang tetapi amalnya baik. Bukan umur panjang saja, umur panjang, amalnya baik. Sahabat yang sama tanya lagi, ayyun nas syar? Siapakah manusia yang paling jahat lah, paling teruk, paling teruk? Jadi Nabi jawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang paling teruk, paling jahat ni
ialah manusia yang Allah bagi padanya umur yang panjang tapi amalnya jahat. Maka kita lihat di sini nisbah kebaikan itu bukan semata-mata panjang umur. Kebaikan itu ialah bila umur itu disertai dengan amal kebaikan. Sebab itu kita katakan tadi, ungkapan kita ialah kita mahu keberkatan umur. Tak kisahlah umur 40 ke, 50 ke, 60 ke, 80 ke, 90 ke. Boleh lagi 90? Bolehlah 90, 100. Sebab apa? Tak berapa nak geleng dengan geleng ni. Sebab kalau kita umur 100 ke 120 tapi kita tak sihat, kita menyusahkan anak-anak kita pun tak boleh buat ibadat, satu isu juga. Betul tak? Kita nak Allah bagi kesihatan kepada kita, kesihatan yang baik. Kita tengok manusia yang paling Allah kasih di muka bumi ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya hanya 63 tahun. Hijrahlah. Makin kurang lagi lah kan daripada 63 kita ni. Tak apalah, kita ambil lebih kurang 60. Kita 60 ni baru nak kecapi kehidupan lepas pencing, betul tak? Baru pencing ni. Tapi Nabi dalam usia 63 tahun Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Justru kita sebut di sini bahawa keinginan kita ialah supaya Allah berkati umur kita, tak kira berapa umur kita. Justru itu para ulama, contohnya Ibnul Qayyim ketika menjelaskan apa maksud barakah ni, kata beliau barakah ni thubutul khairi wa dawamuh. Maknanya jelas tetap kebaikan yang ada dan benda tu berterusan. Kalau berkat tu pada umur, dia baik dan dianya berterusan sampai bila-bila. Kita lihat Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi kita lah. Kita kalau biasanya paling basic kalau pengajian hadis di surau ataupun di masjid, kita akan baca Arba'in Nawawiyah, betul tak? Hadis 40. Hadis 40 di surau kita di masjid biasanya kalau pengajian, kalau asas tu dia ada hadis 40 karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi juga ada buku Riyadhus Salihin, pun banyak tempat, banyak masjid, banyak surau mengajar Riyadhus Salihin. Begitu juga Imam Nawawi ini, dia ada kitab besar namanya Al-Majmu', dan berpuluh-puluh kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Tapi sebenarnya Imam Nawawinya umur dia lebih kurang 45 tahun. Ada kata 40-an lah, 40 ni meninggal. Tapi dia tinggalkan kepada kita warisan buku kitab yang sangat luar biasa. Kita kalau 40-an, itulah 40-an. 40-an sudah meninggal, tapi meninggalkan khazanah yang digunakan oleh umat Islam dari dulu sampai sekarang, dan mungkin insya-Allah sampai bila-bila. Maknanya di sini ialah apa yang dibuat oleh Imam Nawawi itu, dia betul-betul menggunakan umur yang Allah Ta'ala berikan. Justru itu kalau kita lihat orang-orang dulu, orang-orang soleh, bila mereka membaca hadis, mereka akan cuba buat, mereka akan amalkan apa yang disebut oleh hadis tersebut. Hadis tersebut. Contoh kita selalu membaca hadis
ataupun paling kurang mendengar hadis, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak bergerak kaki anak Adam pada hari kiamat melainkan setelah dia ditanya dengan 4 soalan. Ingat lagi soalan tu? Bukan man rabbuka, itu dalam kubur, bila dah bangkit ni. Yang pertama akan ditanya an umrihi fima afnahu, tentang umur, bagaimana digunakan umur tersebut. Boleh? Boleh ingat Okey, tentang umur. Yang kedua, wa an syababih, tentang waktu mudanya, macam mana digunakan waktu muda. Ulama-ulama kita ketika membahaskan hadis ni, mereka kata, tengok hadis ni, soalan 1, soalan 2 tentang apa? Tentang umur. Umur tentang umur lah, betul tak? An umrihi, tentang umur, itu jelaslah umur. Macam mana kita gunakan umur tu. Pecahan yang kedua, wa an syababi, waktu muda dia, umur muda dia tu, apa yang dia buat. Seolah-olah umum satu, yang umum ni satu, umur kita daripada balik sampai umur 70 satu. Tapi ada satu lagi package dia, waktu muda, waktu belia. Baru datang soalan yang ketiga, tentang ilmunya, apa yang dia amalkan. Baru datang soalan yang keempat, an malihi, tentang hartanya. Tentang harta, satu soalan tapi pecah 2. Oh, dia macam SPM juga ni. Dia satu soalan, dia ada pecahan dia. Tentang harta, bagaimana cara dia mendapatkannya dan bagaimana dia gunakannya. Dapatkan tu cara macam mana? Betul? Cuba tengok jam masing-masing. Okey semua? Ada tak jam ni dengan pendapatan kita? Contoh, kalau saya kerja, gaji saya katalah 5,000 sebulan, tapi kalau jam saya 50,000, contoh, apa saya nak jawab? Saya kata orang hadiah saya. Orang hadiah. Pada zaman Nabi, pernah orang yang pungut zakat ni bila pulang, dia beritahu pada Rasulullah, dia kata, yang ni bahagian zakat, collection, kutipan, yang ni hadiah orang bagi. Nabi bagi soal macam ni je, kalau kamu duduk di rumah dengan anak bini kamu, ada tak orang bagi? Itu je soalan dia. Tak boleh nak jawab dia. Maknanya Nabi nak mengajar di situ bahawa hasil ataupun rezeki itu mesti daripada sumber yang bersih, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu yang menentukan amalan kita, sebahagiannya diterima ataupun ditolak. Amalan kita itu dilihat oleh Allah sebagai amalan solihah, sebagai amal soleh, ataupun sebaliknya. Jadi jelas hadis yang kita baca tadi menggambarkan kepada kita bahawa umur ini adalah sebahagian daripada soalan-soalan penting yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita sebagai manusia ni, sebagai insan, siapa pun kita, Allah Ta'ala menyatakan bahawa manusia ni ada daya tarikan dalam hidup ni, semua manusia. Antaranya Allah Ta'ala sebut, al-malu wal-banun zinatul hayati dunya.
wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maksudnya harta benda dan anak pinak, harta benda dan anak pinak merupakan perhiasan hidup di dunia, perhiasan. Dan baqiyat as-salihat, amal-amal soleh yang kekal itu khairun inda rabbik, adalah lebih baik di sisi Tuhanmu, dan pada masa yang sama lebih baik untuk menjadi harapan. Cuba kita fahami ayat ni. Ayat ni dalam surah Al-Kahfi ayat 46, bahawa hakikatnya harta benda, anak pinak ni memang kita kata zinatul hayati dunia, perhiasan hidup di dunia ni, perhiasan hidup di dunia. Sama ada anak itu berbakti tak berbakti kita pun tak tahu, tapi peringkat awalnya memang itu adalah perhiasan, keseronokan manusia. Tapi adakah Allah melarang kita menikmati nikmat tu? Tak ada masalah pun. Justru Allah gunakan perkataan wal baqiyatus salihat khairun, amal-amal soleh yang kekal itu khairun. Khairun tu apa maksud dia? Lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tidak menafikan kebaikan dunia, betul? Kalau dunia ni tak baik, takkanlah kita berdoa setiap masa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Dia tak mungkin kita buat, kita doa ni benda bertentangan, tak ada masalah pun. Tapi Quran nak cerita khairun, yang lebih baik. Yang lebih baik ialah amal-amal soleh yang kita bawa ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Kerana kehidupan kita ni akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan. Dia adalah amanah. Amanah. Sebab tu surah Al-Asri yang dibaca oleh Nazir kita tadi, Imam Syafi'i ketika mengulas ayat itu, dia bagi satu khulasah, conclusion yang pendek. Dia kata macam ni. Imam Syafi'i kita lah, mazhab Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata, sekiranya Allah Ta'ala tidak menurunkan surah, melainkan satu surah, tapi tak berlaku pun, sebab tu dia kata andai kata Allah Ta'ala tak turunkan satu surah, melainkan hanya Allah menurunkan satu surah, dan surah itu ialah surah Al-Asri, masa tadi, demi masa tadi. Apa yang berlaku? Lakafathum, cukuplah kepada mereka. Cukup kepada orang Islam ni kalau dia memahami suratul As, bahawa macam mana yang dikatakan kepentingan masa, macam mana siapakah orang yang rugi, siapakah yang untung, dijelaskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang begitu pendek, surah yang begitu pendek, tetapi memberi kesan besar kepada kita. Kalau dilihat, diamati tuan-tuan puan-puan, hari-hari yang kita lalu ni, kita terasa pendek, betul tak? Cuba kita renung 2025 lah, sebab tahun ni tahun baru yang akan kita sambut, 2026. 2025 sekejap dah rasa 2025. Kalau kita nak rasa lagi, kalau saya sebut puasa baru ni, kita tak lama dah ni, tak lama dah nak puasa ni, tak sampai 50 hari ke?
lebih kurang setengah tempat kerja lah, bukan tempat kerja saya, tempat kerja tuan-tuan, tempat kerja orang lain, perempuan ni dah sibuk nak qada balik puasa wajib ni. Dalam hati saya lah, dia kata dah duduk 10 bulan ni dia buat apa lah, baru sibuk dia kena qada ni. Saya lalu masa kerja di PBZ, masa jadi pegawai zakat, kita terima juga orang bayar fidyah ni, bukan orang uzur, orang sihat. Saya kata pasal apa? Tak sempat Ustaz. Tak sempat kau? Tak sempat Ustaz. Tak sempat qada. Tak sempat. Berapa hari tu John? Tak sempat. Dalam tempoh setahun tu tak sempat. Tak sempat Ustaz. Nak kata apa kita dah? Iyalah, kita diam je lah. Takkanlah 10 bulan tu tak sempat. Tapi itulah kelemahan kita. Itu faktor masa juga. Kita menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan. Sepatutnya ada benda yang perlu kita utamakan. InsyaAllah kita sebut nanti. Jadi kita rasa cepat. Ada seorang ahli tasawuf yang terkenal, nama dia Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Ada Korea kita, taman kita nama Hasan Al-Basri? Tak ada. Hasan saja ada. Basri ada? Tak ada juga. Mana satu taman tak ada nama Basri? Tak ada. Cuma Hasan Basri tak ada. Okey. Hasan Al-Basri ni, dia kata begini. Dia kata ma anta illa ayyamun. Ma anta illa ayyamun. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Maksudnya, wahai anak Adam, ya benar Adam, wahai anak Adam, engkau hanyalah innama anta ayyam. Ayyam ni maksud dia apa? Hari-hari. Kalau ayam, ayam lah. Kalau ayam, isteri kita. Tapi orang Terengganu, saya asal Terengganu, ayam ni kita panggil ayam. Kita kata mak masak lagi ayam. Maksudnya mak dah masak ayam tu. Betul tak? Sebab tu kalau tuan-tuan, ini bagi yang muda, bukan yang dah berumur macam saya ni, yang muda ni yang belum kahwin, kalau kahwin dengan orang Terengganu, elakkan panggil isteri depan mak mertua di sana, panggil ayam. Ini untuk orang muda. Yang tua ni duduk siap senyap lah, duduk dan dia. Sebab apa? Nanti mak mertua dia kata, Allah, bagi anak aku kahwin dengan orang Kuala Lumpur ni, orang Shah Alam Seksyen 20 Jemaah Surau An-Nur ni, dia panggil anak dia ayam. Gitu. Ma anta illa ayam. Kamu hanyalah beberapa hari. Bila satu hari berlalu, maka pergilah sebahagian daripada dirimu. Faham tak? Maksudnya kalau kita lah angkalah, ibarat angka ni semakin berkurangan, daripada 60 pergi 59, seolah-olah macam tu, sehinggalah sampai masa kita tinggalkan dunia ini. Kita tinggalkan dunia ini, kita terasa bahawa kita hanya berada beberapa hari, sekejap saja masa itu berubah, bertukar. Kita bagi perumpamaan tadi 2025, sekarang nak masuk hanya berapa jam lagi 2026. Baru lagi kita berpuasa, kita rasakan. Tapi kita dah dengar kita punya imam kita baca doa selepas sembahyang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah aku waktu aku berada dalam bulan Rajab, berada bulan Sya'ban, dan berilah peluang kepada aku untuk sampai ke bulan Ramadan. Saya mula-mula dengar tu, saya pun macam rejak dah dalam hati saya. Kejapnya kita fikir, maksudnya begitulah masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Justrunya apa?
Justrunya antara perkara yang penting yang perlu kita buat, dan kita semua tahu ini adalah pengulangan, tazkirah, peringatan kepada saya, kepada kita semua, iaitulah dengan kita melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maksudnya Allah Ta'ala sebut, sesiapa yang beramal dengan amal soleh, min dzakarin aw untha, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak ada beza. Syaratnya dia lakukan amal soleh dalam keadaan dia beriman, Allah akan kurniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik ni? Kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram. Ini adalah sunnatullah dalam kehidupan kita ni. Pernah dengar sunnatullah? Nah kan? Sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tak akan dapati akan ada perubahan pada sunnatullah. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dia akan tenang. Para ulama ketika membahaskan tentang sunnatullah ni, mereka kata paling kurang ada 3 perkara kita kena tengok. Yang pertama ialah sunnatullah ketika manusia taat dan ketika manusia derhaka kepada Tuhan. Macam mana? Ketetapan Allahnya ialah orang yang beriman, beramal soleh, kehidupannya akan menjadi tenang, kehidupannya menjadi tenteram. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenteram, tenang, tenteram. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, bab berkenaan dengan sembahyang khusyuk, kita akan jumpa kisah-kisah di luar pemikiran kita. Ada salafus soleh, umat yang bukan umat terdahulu, pada zaman dulu salafus soleh, mereka bila mereka sembahyang ni, ketenangan mereka, kekhusyukan mereka suka digambarkan, suka digambarkan. Antaranya Imam Ghazali baru satu kisah macam mana seorang guru yang mengajar, tak silap saya di Baghdad, dia mengajar, kemudian dia solat sunat. Ketika solat sunat ada berlaku runtuhan dekat masjid, dalam masjid, tapi tak kenalah tuan guru tu. Jadi anak murid nak pergi pun, tengok tak ada apa, tapi runtuhan tu semua lagi. Tok guru yang sedang solat tu tak bergerak. Jadi lepas solat tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, semua anak murid meluru ke tuan guru. Dia kata, tuan macam mana? Tuan guru dia kata apa? Madza hadath? Apa yang sedang berlaku? Tengok orang dulu. Kita gitulah, tak ada terang. Nyamuk seekor pun dah susah tirap. Maksudnya, gambarannya ketenangan yang Allah Ta'ala beri itu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sunnatullah bagi yang melakukan maksiat. Tengok walaupun dia kaya, walaupun dia senang, walaupun dia berpangkat, walaupun dia ada segala-galanya dalam hidup, tak kisah pun. Quran dah beritahu 1400 tahun dulu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingati aku, maka aku akan bagi padanya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menyesakkan. Walaupun dia ada keluarga, ada anak-anak, kekayaan, ada segala-galanya, tapi tetap hidupnya tak akan tenang. Jangan main. Ini siapa ni? Ini adalah sunnatullah. Satu. Yang kedua, sunnatullah dalam kehidupan ni tentang
ciptaan Allah langit bumi ni suatu yang tetap. Siang satu yang tetap, malam satu yang tetap. Lepas siang mesti malam, lepas malam mesti siang. Sebab tu dikatakan, kalau kita rasa lama macam mana pun malam tu, kita tak lena tidur, akan sampai masa siang juga. Kalau siang ni kita lamanya siang, tapi akhirnya akan ada malam. Ini sunnatullah. Satu lagi sunnatullah ni dalam hidup ni ialah akhirnya kebenaran akan mengatasi kebatilan, walaupun mungkin masanya lama, masanya panjang. Macam kita lihat apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Gaza sampai sekarang. 2 tahun lebih mereka diperlakukan seperti yang kita lihat. Kalau kita tengok hari ini, video ini lagi sedih lah, betul tak? Hujan lebat, banjir apa semua. Semua perjanjian yang sepatutnya berlaku dibaku sampahkan oleh Israel. Patutnya dah masuk kemah baru apa semua, semuanya dilanggar. Kata gencatan senjata, tapi dah hampir 1000 orang dalam selepas gencatan senjata mereka bunuh. Mereka boleh tembak bila-bila masa saja. Tapi bagi keyakinan orang mukmin, bahkan keyakinan orang Gaza, orang Palestin, sampai masa ketikanya kemenangan itu, kebenaran itu akan mengatasi kebatilan. Ramai orang lihat apa yang berlaku ni, orang tengok, oh dah mati dekat 100,000, cedera dah ramai ni, macam mana? Tapi tuan-tuan, kita kena ingat bahawa negara haram Israel ni sendiri ditubuhkan tahun 1948. 1948. Sekarang 2025. Betul 48 ke 47? 48 kan? Tolong ahli sejarah beritahu saya. 48. Tak ada ahli sejarah sini. Kalau kita belajar sejarah tu, kita ahli sejarah lah kan. Baik, kita ambil 1948, maknanya tak sampai 80 tahun lagi. Penjajahan itu sebenarnya, era Zionis ni tak sampai 80 tahun. Sebelum berlaku peristiwa ni 2 tahun lepas ni, orang tu termasuk kita lah, saya sendiri pun, kita dah lupa dah isu Palestin. Kita tak faham pun dulu-dulu. Saya mengaku saya dulu-dulu peringkat awal saya tak faham pun. Nak beza Gaza, nak beza dengan tebing barat, kenapa begitu begini. Tapi bila berlaku ni, semua orang celik. Dan yang lebih mengembirakan ialah yang faham isu ni ialah negara-negara barat, di mana rakyat sendirinya bangkit. Saya beritahu tuan-tuan walaupun di luar tajuk sikit, tapi tak apalah kan, kita kongsi. Ada negara Arab buat perhimpunan ni ratus-ratus ribu. Ada negara Arab penduduknya ramai 0,000. Sebab apa 0,000? Tidak dibenarkan sama sekali. Diharamkan, tak dibenarkan. Jadi Allah Ta'ala ni memberi gambaran di sini bahawa akhirnya kebenaran itu akan mengatasi kebatilan. Ini keyakinan kita berdasarkan sunnatullah. Baik. Jadi bila sebut amal soleh tu, syarat untuk jadi kebaikan daripada amal soleh itu ialah keikhlasan kita melakukan sesuatu perkara. Kita lakukan perkara itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata-kata ulama begini, tapi ini bukan hadis lah, kata-kata ulama, kata-kata orang dulu. Mereka kata, rubba amalin saghirin tu'azzimun niyah. Betapa banyak amal kecil tapi dia jadi besar disebabkan niat dia.
Tuan-tuan pernah dengar satu kisah, amalan tu nampak kecil tapi besar. Amalan tu kecil tapi nampak besar. Apa minit lagi ni sebelum azan ni? 2. Nak cerita dulu kan azan dulu? Cerita dulu. Di atas muazzin kata azan dulu, kita dengar je. Kita patuh. Pernah satu ketika, ini zaman Nabi, ada seorang wanita disebut sebagai imra'atun miskinah, wanita susah. Dia datang jumpa Nabi dengan dia bawa anak kecil. Anak kecil dia ni anak perempuan lah. Dia pergi rumah Aisyah ni, tujuan dia nak minta bantuan. Aisyah pun duduk cari makanan pun. Kebetulan rumah Nabi pun tak ada makanan. Cari bagilah 3 biji tamar. Bila beri 3 biji tamar ni, tak tunggu lama, tak keluar daripada rumah Aisyah lagi, terus ibu ni suap kepada anak pertama 1 biji, anak kedua 1 biji buah kurma. Dia pun nak suap mulut dia. Bila dia nak suap, anak ni meronta-ronta. Kalau istilah kalau kitanya, mak, ibu nak lagi macam tu lah kok. Mak dia tak jadi. Mak dia pun potong lagi. Dia suap mulut anak pertama, suap anak mulut anak kedua. Dia naik, tak ada apalah. Aisyah bila tengok tu, Aisyah kata, aku rasa takjub, aku rasa kagum. Lalu bila Nabi balik, Nabi tak ada di rumah ketika itu, Nabi balik, aku pun cerita kepada Rasulullah. Aku cerita. Bila aku cerita kepada Nabi, Nabi kata macam ni, wanita itu akan masuk ke dalam syurga dan dijauhi daripada azab api neraka. Masuk syurga, bebas api neraka ni benda besar ni. Tapi apa yang dia buat? 3 biji kurma je. Tapi niat dia, kasih sayang yang lahir daripada hati dia, itu benda yang mahal. Seperti ibu kita. Kita berhenti di seperti ibu kita. Dah.
Minta izin kita sambung 5-6 minit lagi tuan-tuan, boleh? Okay. Seperti ibu kita, kalau kita lihat biasanya kehidupan kita zaman dulu kanak-kanak lebih suka, lebih susah daripada zaman sekarang, betul tak? Biasa begitulah. Kita rasa susah, tapi ada orang lebih susah. Dia orang susah. Zaman sekarang mungkin kita kalau pergi rumah orang kita tak terliur, tapi zaman dulu, zaman susah kita terliur. Saya ingat sampai sekarang, masa sekolah rendah ni, cerita lama ni, jadi kawan saya ajak pergi rumah dia. Rumah dia kampung, sangat uzur rumah dia. Jadi mak dia ajak makan, tapi makan nampaklah rumah kecil. Saya ingat lagi, bekas pun bekas plastik saja untuk anak dia. Lauk tu saya ingat sampai sekarang, lauknya daging kari. Kalau kita pakai, kalau di Terengganu, daging gulai lah. Makan waktu tengah hari dengan kuah dia. Tapi mak dia dengan anak tak pelawar pun saya pun nak tengok lah. Dalam hati saya, sedapnya bila nak tawar kat aku ni, sampai aku sudah tak tawar. Jadi kita kecil, balik rumah kita cerita kat mak kita, kata mak pergi rumah kawan tadi gini-gini, tapi dia tak tahu, dia tak pelawar pun. Mak saya tidak, tapi lebih kurang mak saya kata tak apalah, dia pun nak bagi pada kamu pun, dia pun tadi ada yang tu, nak bagi kamu macam mana, betul tak? Apalah peluang lain kalau kita ada, kita masak lah, cara masakan tu. Nak ceritanya, bila dalam keadaan begitu, bila mak kita beri tenteram, beri tenang, apa baru kita rasa lega. Benda kecil mak kita cakap, tapi dia beri kesan pada kita. Macam yang kita sebut tadi lah, seorang ibu, dia tak makan kurma tu, dia bagi semua pada anak kerana ambil berat. Macam ibu kita dulu jugalah, anak 10 orang katalah bagi ni sikit lauk. Kalau kita perasan, jarang kita tengok mak kita makan bersama. Patut makan bersama lah. Sebab apa? Sebabnya mudahlah, dia nak pastikan anak-anak dia makan dulu, ada bagi anak dia. Kalau ada lebih, baru dia makan. Betul tak itu? Ini benda-benda indah, benda-benda yang betul-betul menyentuh emosi. Tapi percayalah, benda yang mak kita buat, arwah mak kita buat tu benda yang mahal di sisi Allah. Mungkin asbab tu antaranya, mudah-mudahan Allah tempatkan mak kita, ayah kita, tempat yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Justru itu umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini disebut dalam hadis. Selalu kita dengar hadis ni, siapa yang mahu dia itu diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, Nabi kata falyasir rahimah, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Betul tak kefahaman kita sebelum ni? Masuk hadis tu ialah Allah panjangkan umur kita.
Kita faham gitu tak? Tak faham itu. Faham macam mana? Allah panjangkan usia kita dengan keberkatan kita buat silaturahim tu. Betul tak? Betul. Itu salah satu tafsiran. Betul, bukan salah, betul pun. Maknanya panjang umur. Sepatutnya kita umur 64, tiba-tiba kerana kita hubungkan silaturahim jadi 68 tahun. Itu panjang secara hakiki, memang betul-betul panjang. Tapi ada sebagian ulama kata maksudnya selain daripada itu, dia bukan panjang faktor itu saja, umur itu saja, tapi dari sudut umurnya mungkin tak panjang, biasa saja, tetapi kebaikannya itu berpanjangan di sisi Tuhan. Contoh tadilah Imam Nawawi tadi hidup 45 tahun, tapi kesan dia berapa tahun dah? 1000 tahun dah. 1000 tahun dah. Macam kita berada dalam surau kita ni lah, tiang-tiang yang berdiri ni, cat-cat yang ni, cat ni, kipas-kipas ni, ataupun lantai-lantai ni, mungkin sebahagian orang infak ni dah, saya tak tahu, saya rasa saja surau kita berapa tahun dah? 30, 20? 30. Mungkinlah, saya tak tahu, mungkin ada dah 30, ada jemaah kita dah meninggal. Dia dah tak ada dah. Pak Mat ke Pak Husin dah tak ada dah dalam kubur dah. Tapi kebaikan dia berterusan. Oh, jangan main. Kebaikan itu berterusan. Justru itu antara cara untuk kita panjangkan umur secara maknawi ni. Secara fizikal ni kena exercise, apa, jaga makan, ubat, itu bukan kepakaran saya lah, itu kena orang yang bidang tu lah, adalah caranya. Tapi dari sudut maknawinya, antaranya kita menjaga silaturahim. Kalau kita kaji kenapa silaturahim tu penting, sebab kita akan berhubung dengan orang. Kita ni yang hidup ni, kita kena jumpa orang. Kita tak boleh bersendirian, tak boleh. Kita kena jumpa orang, kena bercakap dengan orang. Sebab tu tuan-tuan, orang stres kalau dia tak jumpa orang, dia duduk dalam bilik, dia tak nak bercakap, lagi stres. Jangan main. Itu kalau duduk di Masjidil Haram pun boleh terjun tak? Macam kita tengok dalam video dah, tengok tak? Dia betul-betul terjun. Tapi yang kita gambar banyak tu gambar AI lah. Memang betul terjun tu ada, diselamatkan, dan memang polis tu dah masuk hospital pun dah pegang orang ni. Tapi gambar yang banyak berlegar ni AI, lu sambut gitu. Kan lah boleh ambil gambar seterang tu. Zaman sekarang ni zaman keliru lah. Orang kena tanya dulu, AI ke betul? AI ke betul? Susah juga macam tu. Baik, jaga suara sebab kita jumpa. Dan bila kita jumpa, kita makan, orang tu akan doakan kita, kebaikan yang kita buat itu akan memanjangkan umur kita. Ataupun kita kongsi ilmu yang bermanfaat ni, bukan mesti ilmu agama saja, apa saja ilmu kepakaran kita, cara tanam pokok, cara buat kuih tak? Sebab tu ibu-ibu, kakak-kakak saya kalau minta resipi bagi je. Sebab apa saya kata bagi sebab pertamanya, kita bila kita bagi, kita memenuhi kehendak dia. Yang kedua, dia takkan buat pun. Buktinya jumpa kita, dia minta lagi, yang hari tu hilang lah, maknanya dia takkan buatnya. Dia belagak masa minta tu. Jadi bagi, kita kongsi ilmu, tak payah kedekut. Yang ketiga ialah sedekah jariah, sedekah yang kita sedekahkan. Dan juga anak-anak kita ni, kita beri pendidikan yang baik, cucu-cucu kita beri pendidikan yang baik. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasih, masa kita cukup terhad pada malam ni. Cuma saya nak ringkaskan begini, untuk 2026 ni, insya-Allah berapa jam lagi ni, apa yang perlu kita buat, yang boleh kita muhasabah, kita tanam tekad dan azam kita untuk kita meneruskan usaha kita untuk melakukan kebaikan dalam hidup mengikut kemampuan yang ada. Sebab tu amalan soleh, amal soleh ni bukan duduk dalam surah saja, bukan baca Quran saja, apa saja benda kebaikan. Kita jumpa kawan kita minum petang, kawan kita beri kegembiraan pun, itu pun dah amal soleh.
Betul tak? Tak tunggu mesti duduk masjid i'tikaf, tanpa menafikan pahala tersebut. Yang kedua, kita mungkin dalam hidup kita ni mungkin ada orang-orang yang kita jauhkan dalam hidup kita. Kita mungkin ada isu-isu 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, mungkin waktu kita kerja ke, waktu kita pergi mana-mana, kita terasa hati, kemudian kita jarakkan hubungan kita. Mungkin dah boleh kita fikir balik untuk kita bina balik hubungan tersebut. Dan yang akhir sekali, kita kalau boleh tahun baru ni, kita nak buat amalan ni, kita kena tengok maratibil a'mal, fiqh maratibil a'mal. Apa maksud maratibil a'mal ni? Secara je, insyaAllah kemudian lah, mungkin tahun depan tak lama dah, esok dah, mungkin satu hari nanti kita bincang satu tajuk fiqh maratibil a'mal ni, iaitu amalan ni kita kena utamakan mengikut keperluan. Contoh, kita kena utamakan yang wajib sebelum yang sunat. Contoh, utamakan haji berbanding dengan umrah. Untuk pergi sekali, 2 kali tak ada masalah, tapi berpuluh-puluh pergi kali tapi tak pernah fikir pun tentang haji, itu salah lah. Ataupun sedekah, zakat tak pernah bayar, kalau dia wajib lah, jadi kena utamakan. Ataupun dalam perbahasan ulama' dia buat contoh macam ni, orang dia semayang mulai berpuluh-puluh rakaat, lepas tu dia tidur sekejap, pukul 9 dia bangun, dia pun main subuh. Salah tu. Patutnya dia kena semayang subuh awal waktu, kalau boleh secara berjamaah. Boleh selesai yang tu baru buat yang tahajud tadi. Itu maknanya kena utamakan yang wajib. Yang wajib. Ada satu kisah, saya akhirkan pertemuan kita ni, satu kisah lah. Nama seorang salafus salih dulu, namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ni meninggal tahun 181 Hijrah. Seorang imam besar hadis, seorang ahli zuhud, tasawuf yang terkenal. Dia satu hari dia nak pergi satu perjalanan haji. Bila saya tengok rujukan, haji ni bukan haji pertama, haji yang kedua dah. Zaman dulu mudah tuan-tuan nak pergi haji, ingat tak zaman dulu? Cuma kita ni sebab kita jauh. Saya ingat masa saya belajar dulu tahun 91, saya pergi haji pertama waktu belajar, naik feri. Dalam feri tu saya jumpa lah orang Mesir, bilik tu sama dengan orang Mesir. Saya tanya, saya kata, "Pakcik berapa kali dah pergi haji?" Dia kata, wahai nak, dalam 40 kali lah, dia kata. Saya pun mula-mula terkejut juga, tapi saya fikir-fikir, tak ada terkejut sangat. Dia tak jauh, naik feri tu mungkin satu malam gitu je sampai dah. Lepas tu turun kat Jordan, turun dekat Jeddah, daripada Jeddah gitu. Dan belanja masa tu pun murah sangat, tak mahal pun, 90-an. Saya tak cerita 80-an lagi. Dan waktu tu jadi dia tak ada macam sekarang kena pergi setahun sekali seumur hidup. Dia sekatan, tak macam sekarang. Sekarang kalau kita daftar hari ni, berapa tahun kita menunggu? 100 tahun. Mungkin lah, orang beritahu saya 100 tahun lebih. Dan maksudnya kalau tuan-tuan daftar umur 60, 160 tuan-tuan pergi. Mana tuan-tuan sekarang ni anak lahir kena daftar terus. Itu pun 100 tahun anak tu kena hidup. Tapi hakikat sebenarnya mungkin dia akan jadi separuh, dia akan jadi 1/3. Ada orang tolak dan umpamanya, tapi mesti ada usaha ke arah itu. Baik, kita pendekkan cerita ni. Jadi dalam perjalanan dia ni, dia jumpa seorang wanita yang sedang kutip bangkai burung di tempat pembuangan sampah. Dia pun tanya, dia pun kata dia ni adalah ibu kepada anak-anak yatim. Dia kata tak ada makanan lain, ini saja. Maknanya tahap darurat tu makan bangkai burung. Jadi Ibnu Mubarak buat satu keputusan,
dia batalkan haji dia pada tahun tu, dan dia berikan semua harta dia tu kepada wanita tersebut untuk perbelanjaan nafkah kepada anak-anak yatim tersebut. Rasa-rasa betul tak tindakan dia tu? Kalau tengok susunan amal, betul lah, sebab yang wajib dia dah buat, betul tak? Sedangkan melihat kesusahan seorang Muslim sampai peringkat makan bangkai ni, miskin susah ni, itu dah menjadi tahap kepadanya untuk memberi duit yang ada itu untuk membela wanita dan anak-anak tersebut. Pada waktu malam, dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut, dia bermimpi ada malaikat yang dalam mimpinya menyatakan kepadanya, qabilallahu hajjak wa ghafara lak wa ataka ajra haji 70 hajjan. Ini dalam mimpi, bukan hadis, bukan Quran lah. Kata malaikat, Allah telah menerima hajimu, mengampuni dosamu, dan memberimu pahala haji 70 orang. Ibarat kamu dah buat haji 70 orang. Nampak amalan itu macam dia tak pergi haji, tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, mudah-mudahan insya-Allah tahun ini, tahun 2026 ini akan memberi kebaikan kepada kita, lebih ketenangan kepada kita, lebih kebaikan kepada kita, dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa kurniakan kepada kita hidayah, petunjuk dalam kita menghabiskan usia yang berbaki kepada kita, yang kita tak tahu pun bilakah baki tersebut akan benar-benar habis. Jadi sekadar itu yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah